Embankan jaring. Jadi Wak, cerita hari ni kita ngangkat jaring lagi Wak. Dapat ikan lepu Wak. Ai gila Wak. Sedap ni Wak lepu kalau dibakar ni Wak. 3 jam Wak aku rendam jaring aku Wak. Dapat 3 ekor. Berarti kalau aku rendam 12 jam dapat 12 ekor Wak. Lah mandi aku Wak, ganteng tak Wak? Mata agak bengkak sikit Wak bahagian sini. Tak kenapa agaknya Wak. Embankan ikan. Lah mati lepu dia Wak, aku rendam ke air Wak. Kalau dia hidup Wak tak sanggup aku megang Wak. Jadi Wak, sambil tunggu ikan kita masak, lanjut kita nak buat air asam dulu Wak. Kan banyak yang bertanya Wak Atan spill cara buat air asam. Hari ni kita cuba buat. Ini kan dah ada Wak, bawang merah, bawang putih. Embankan lada. Embankan mecin. Embankan garam. Embankan asam. Embankan kuah. Kacau-kacau Wak Atan. Jadi Wak, kita picit-picit dulu lada dia Wak. Kita ambil sagu dulu Wak. Sambil juga nada air bor Wak. Dan di sini kita tengok ikan lepu bakar kita sudah masak. Gila. Menyala Wak air. Hitam ke pedas lepu ni Wak. Embankan ikan ni Wak. Mantap memang ni Wak. Tak ada telur dia Wak. Aku sangka telur dia tadi. Bismillah. Paling halus daging lepu ni Wak. Kalau banyak kudes, kurap, panau boleh makan ikan lepu ni Wak. Buat obat. Lemak ternyata Wak insang lepu ni. Gila Wak. Menyala Wak air. Gila-gila Wak. Bapak-bapak lemak.